kongsi kita lah. Okey, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat-sahabat QHF yang hadir pada pagi ini ya. Alhamdulillah. Di pagi Selasa ni yang merupakan hari yang terakhir ya untuk tahun ini lah kan. Tahun ini Yalah. hari terakhir. Ha. Hari yang terakhir untuk tahun 1446 Hijrah. 1447 kita. 1447 maksudnya 1447 Lagi sekali besok lah. Hijrah. 1448 lah. Besok kita akan masuk pada tahun baru Hijrah lah insyaAllah. Okay. Jadi sebesar-besar sebanyak-banyak kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT kerana masih beri kita peluang untuk sama-sama pagi ini. Alhamdulillah. Ya, kerana dengan masa kita, kesihatan kita, kemahuan kita untuk bersama lepas tu dapat bersama dengan tak ada gangguan internet. Kan macam Haji Abdul Qadir tadi kata sound tak ada. Itu semua okey tu. Allah memudahkan segala-galanya kan. Tu kena panjatkan kesyukuran setelah syukur-syukurnya kan. Jadinya seperti biasa pagi ini kita akan menyambung semula penangguhan yang kita lakukan semalam. Okey, insya-Allah yang akan dimulakan oleh Yang Berbahagia Dr. Kamal. Seperti biasalah. Selalunya sebelum kita mulakan kita punya ni, kita akan mulakan dengan bacaan doa lah. Kan? Jadi Haji Abdul Qadir nak baca doa ke akhir tahun ni? Boleh juga. Jadi kita persilakan Tuan Haji Abdul Qadir daripada Sebang Tambak untuk bacakan doa pagi ini. Selesai doa dibacakan, insya-Allah kita akan serahkan pentas kepada Yang Berbahagia Dr. Kamal untuk meneruskan penangguhan yang kita lakukan semalam, insya-Allah. Silakan Tuan Haji Abdul Qadir. Terima kasih Tuan Haji yang berghafur. Sahabat-sahabat sekalian, marilah sama-sama kita baca doa ya. Jadi tolong aminkan, saya akan bacakan doa tu. Tolong aminkan, semoga kita dapat barakah dan juga syafaat daripada kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sirri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bi kitabika absarana. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah cahaya dengan kitab-Mu kepada pandangan hidup kami. Wa ashrih bihi sudurana, dan lapangkanlah dengannya dada kami. Wa astakmil bihi abdanana, dan jadikanlah kami beramal dengannya oleh anggota kami. Wa akhliq bihi alsinatana, dan lancarkanlah dengannya lidah kami agar kami senang berhujah dan berbicara. Wa qawi bihi ahsamana, dan perkuatkanlah kami dengannya pegangan hidup, pegangan pengabdian kami kepada-Mu ya Allah. Wa ashrih bihi afhamana, dan percepatkanlah dengannya kefahaman kami. Wa qawi bihi aqzamana bihaulika, dan kuatkanlah dengannya azam kami dengan daya-Mu ya Allah. Wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin, dan kekuatan-Mu maka sesungguhnya tidaklah ada daya dan tidak ada upaya kekuatan melainkan dengan-Mu wahai Allah yang Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Ghafur dan juga Tuan Haji Abdul Qadir ya, yang memulakan sesi kita pagi ini
dengan kata-kata motivasi dan juga doa untuk kita sentiasa meminta bantuan daripada Allah ya, untuk Allah akan bukan saja membantu tapi sentiasa menambahkan lagi kemudahan untuk kita berusaha menguasai bahasa Al-Quran iaitu kalamullah ni, agar kita akan jadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup ya, dalam kehidupan kita ya. Dan setelah kita dapat jadikan dia panduan dalam hidup kita dengan penghayatan, kemudian kita juga akan berkongsikannya kepada masyarakat kita keseluruhan ya, tak kira daripada mana ya. Boleh jadi di Malaysia, boleh jadi Singapura, Brunei ya. Kita cuba nak berusaha menjemput kawan-kawan kita dari Brunei, tapi masih belum lagi berjaya nampaknya. Dan pada masa yang sama kita juga cuba masukkan kawan kita daripada Filipina ya, Filipina dan juga Indonesia ya. Kalau mana-mana yang ada kawan tu boleh ya, boleh jemput untuk mereka menyertai ya. Cuma kalau Filipina tu kena cakap orang putih sikit lah ya, agaknya kata Melayu dia tak faham agaknya. Kita boleh berbicara dalam bahasa Inggeris ya. Salah satu daripada kemahiran ataupun keperluan bagi mereka-mereka yang menduduki latihan dan ujian pentauliahan nanti ya, salah satu daripadanya dia kena juga boleh menyampaikan ilmu Al-Quran ni dalam bahasa Inggeris sekali ya, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, hari ini hari yang terakhir di tahun Hijrah 1447. Besok kita akan masuk tahun Hijrah yang baru 1448 ya. Apa kita buat, mungkin kita tidak sambung lagi perkongsian kita kepada mengenal makhraj dan huruf-huruf, sifat huruf. Kita boleh buat hari Khamis lah ya. Hari Khamis kita sambung dengan huruf seterusnya, itu huruf ta ya. Kita dah habis dengan huruf ba. Lepas tu kita akan mengenal makhraj dan sifat-sifat huruf ta. Kita buat hari Khamis ya. So hari ini kita buat imbasan saja setahun yang lalu ya, hingga sekarang. Kita nak tahu apa orang kata tu, feedback, bahasa Melayu apa dia feedback, imbal balas Prof Rahim, apa dia bahasa Melayu feedback? Maklum balas. Maklum balas ya, terutama sekali pada diri kita sendiri, apa yang telah kita pelajari selama 1 tahun yang lepas ya. Sehingga hari ini yang dulu-dulu kita tidak pernah pelajari ya. Jadi kita nak pastikan dengan mengikuti kelas ini tuan-tuan telah bertambah ya ilmu yang kita usahakan ya, dari aspek bahasa Al-Quran ya. Dan selalu kita berdoa Allahumma zidna ilma nafi'an ya, untuk kita minta Allah tambahkan lagi ilmu yang bermanfaat tu. Jadi pastikan tuan-tuan kena monitor lah ya. Salah satu daripada expectation yang kita telah letakkan sebagai target tuan-tuan dan puan-puan ialah peratusan kalimah-kalimah Al-Quran yang telah dikenali ya. Dan tuan-tuan sepatutnya dah merekodkan dan juga memantau berapa peratus daripada jumlah kalimah yang telah kita kenali sehingga hari ini ya. Itu salah satu, banyak yang kita belajar, jadi kita nak tahu ya, sama ada tuan-tuan dan puan-puan betul-betul menguasai ataupun belum lagi ya.
Jangan kita mendengar saja tak cukup ya. Al-Quran tu banyak kali saya kata, kalau mendengar saja tak mencukupi, mesti sampai ke peringkat mahir dan menghayati dan juga berkongsikan kepada rakan-rakan lain ya. So nanti kita akan boleh dengar lah ya. Hari ini kita buat secara bebas saja ya, maklum balas daripada rakan-rakan semua. Oleh kita mulakan dengan monitor lah Haji Abdul Ghafur ya. Lepas tu kita ikut nama-nama yang ada di dalam skrin ni, daripada baris atas tu sampai ke baris bawah lah ya. Tapi mungkin monitor lah kena dulu bagi maklum balas. Dalam 1 tahun yang lepas lah ya, maknanya dari hingga sekarang, apa yang telah dipelajari ya, melalui program ataupun kelas-kelas yang telah diikuti selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan yang berbagi Dr. Kamal minta saya bagi pandangan maklum balas dulu, maka saya cubalah sepanjang setahun ya, 1447 Hijrah, maksud setahun ya, tahun yang lepas. Apa yang saya dah mengikuti kelas ni dah maksudnya isteri saya dah 2 tahun. Dah 2 tahun lah. 2 tahun. Saya ikut kelas ni kira 2 tahun sepanjang. Jadi apa yang saya dapati untuk diri saya lah. Saya tak tahu diri orang lain lah. Satunya saya rasa saya jadi lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi maksud saya jadi lebih dekat dengan Al-Quran, sama ada dari banyak aspek lah, selain pada aspek yang kita belajar tafsir apa semua gitu gini kan, balaghah apa benda tu. Selain pada tu kita juga dalam aspek tajwid lah kan. Kalau dulu bukan kata kita tak boleh baca Quran, tapi macam saya dulu tak betul-betul concentrate, maksudnya makhraj huruf, warga, apa dia punya hukum apa semua kan. Jadi sekarang ni alhamdulillah, semenjak kita bersama-sama ni, setidak-tidaknya alhamdulillah Allah bukakan saya ini, saya boleh fokuskan jugalah kepada makhraj, pada cara pembunyian Al-Quran tu. Alhamdulillah, cukup. Itu satulah yang saya nampak untuk diri saya lah. Dan yang keduanya, saya jadi lebih berminat lah, sebab dengan contohnya sekarang ni tiap-tiap pagi daripada Isnin sampai Jumaat kita ada kelas. Jadinya betul lah pak kata orang tu, Al-Quran tu kena ada tiap-tiap hari ya. Jadinya bila kita ikut kelas ni secara tak langsungnya, saya membaca Al-Quran tu setiap-tiap hari. Alhamdulillah. Kan? Tu jadinya, saya kata tu Al-Quran tu jadi lebih dekat dengan saya. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, proses pembelajaran ni bagi saya lah, dia membuka sedikit lah, buat masa sekarang ni, terbuka sedikit untuk memahami dalam konteks dia punya maksud kan, dia punya maksud dari segi pembentukan ayat apa semua tu. Jadi kalau dulu saya tak belajar benda tu, sekarang ni bila dah ikuti kelas ni kita dah belajar kan, jadinya setidak-tidaknya satu benda baru lah untuk saya, insyaAllah. Jadi bagi saya, jika diizinkan Allah, saya akan meneruskanlah kelas ni insyaAllah. Dan juga kelas-kelas yang kita ikutlah, kelas-kelas intensif tu kan, nak tamatkan juga lah insyaAllah. Itulah lebih kurang saya untuk belajar. Okay, cuba bacakan hadis yang Nabi kata orang yang terbaik ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya tu. Khairun ummatin Khairukum man ta'allama al-Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu ya. Wa 'allamahu. Apa makna dia? Orang yang terbaik di antara kamu. Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar, orang yang mempelajari dan mengajar Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dah mula ke pembelajaran kepada orang lain? Secara direct yang tadi, tapi dengan kawan-kawan yang rapat tu, Ya. adalah kita kadang-kadang bila kita dengar dia begitu gini-gini, kadang-kadang kita
masuk lah, kata orang tu kan, masukkan sikit kadang-kadang Ya. iyalah. Hmm. Lepas ni Itu kena masukkan banyak ya, sebab orang kita ni kalau berjumpa, saya tengok dia banyak cerita benda yang lara ya. iyalah. Benda yang kurang berfaedah ya. Kadang-kadang dia buat joke, apa kata joke bodoh lah orang kata kampung ni ya. Dia suka bergelak ketawa ya, tanpa tahu tujuan ya. Hmm. Jadi kita boleh perbetulkan itu, apa, itu tugas kita yang dah belajar Al-Quran ni ya, dengan sedikit ilmu yang Allah beri pada kita tu, kita dah boleh membantu masyarakat dengan mengubah sikap ya. Salah satu sikapnya ialah kurangkan percakapan dan perbuatan yang tidak memberi manfaat kepada kita ya. Sebab kita ada satu hari kita ada 24 jam saja. Jadi kalau banyak masa tu kita habiskan dengan perbualan yang tak bermanfaat, rugilah. Sedangkan Al-Quran kita masih lagi jauh ya daripada tahap yang baik. Okey, itu maklum balas daripada Haji Abdul Ghafur ya. Okey, kita jemput Haji Abdul Qadir pula dah. Dia paling atas sekali, paling kiri. Kita pergi atas dan kiri, lepas tu ke kanan ya. Assalamualaikum semua. Maklum balas yang saya dapat daripada saya hanya 10% saja yang daripada mula dulu. Bila bulan April, bulan Februari yang lepas Februari ya. Februari yang lepas kerana kesihatan saya kurang memuaskan, jadi bila saya continue ataupun saya gunakan software ataupun peranti itu, saya tidak dapat menguasai semua, ataupun bila saya mengulas balik, saya tidak dapat menguasai semua penggunaan peranti ataupun software itu ya. Jadi dengan itu saya tidak continue ataupun tidak mengikuti lagi gunakan itu. Jadi sampai sekarang lah. Jadi saya bila imbas balik, saya baru hanya 10% saja yang dapat menguasai. Ya. Ada dua digital Al-Quran yang telah kita perkenalkan. Satu Quran tafsir dan perkata yang warna hijau tu, kemudian satu lagi qurancorpus.com ya. Ini dua digital Al-Quran yang sangat-sangat sangat-sangat hebat ya, yang tuan-tuan dan puan-puan kena mahirkan penggunaannya kerana banyak daripada maklumat-maklumat yang ada dalam dua digital Al-Quran ni tidak dapat diperolehi di tempat yang lain ya. Jadi rugilah kalau kita tidak mahirkan ya. Jadi selepas subuh selalu pagi sebelum masuk ke kelas ini, saya selalu buka Quran tafsir dan by word tu, mendengar audio pembacaan daripada peranti, daripada software itu, dan juga cuba memahami makna-maknanya ataupun ayat-ayat daripada Quran tafsir dan by words lah. Saya menggunakan audio selalu biasa. Pasal apa? Selepas pagi tu, lepas subuh tu, mungkin saya selepas sarapan pagi tu, saya akan mendapati macam saya ada brain fog. Brain fog tu macam apa dia cakap ya? Dalam bahasa Melayu tu brain fog tu pikiran saya tu tak dapat konsentrasi. Saya menghendaki dalam 10-15 minit selepas sarapan pagi tu untuk kembali balik semula asal kekuatan baru kita dapat sebab itu kadang-kadang saya masuk terlambat ataupun terlekas lah, itu kadang-kadang gitulah. Yes. Peratusan kalimah-kalimah Al-Quran yang telah dikenali berapa agaknya?
agaknya dalam 10% gitulah. 10% ya. Ah, Daripada jumlah 77,437 ya. ya. Jadi kita pun kena jelas dalam fikiran kita, kita pasti berazam dan berusaha untuk menguasai sekurang-kurangnya 90% ya. 90%. Daripada 77,437 kalimah dalam Quran tu, untuk kita betul-betul mahir ya, menguasai bahasa Al-Quran ni. Perlu kita apa ni dipanggilkan vocabulary bahasa Al-Quran ni sangat-sangat juga penting ya. Okey, itu maklum balas daripada Haji Abdul Qadir daripada Singapura ya. Okey, terima kasih. Seterusnya Muhammad bin Ismail, Haji Muhammad Ismail daripada Kelang ya. Maklum balas Ya. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang 1 tahun tu. Setahun dah ya? Saya panjang setahun 2020. Ya. 1447 1447. Ah, InsyaAllah saya mengikuti kelas QHS ni mungkin sekitar 2 tahun lebih lah. dah 2 tahun lebih, okey ya. Tak lebih lah. Jadi Apa yang telah dipelajari? dengan adanya kelas ni membangkitkan semangat lah untuk mempelajari lebih banyak tentang Quran itu sendiri. Yang terakhir ni kita lebih menumpu pada makhraj dan tajwid tu. Jadi terpaksa mengkaji selain daripada kelas ni, terpaksa mencari maklumat-maklumat daripada yang tempat-tempat lain jugalah untuk melengkapkan pengetahuan tu. Jadi tapi dia inisiatif tu datang daripada kelas ni untuk saya mempelajari lebih lagi lah tentang dari segi makhraj dan sifat huruf dan Quran itu sendiri lah. Itu sajalah. Allah Allah ya. Dah berapa peratus kalimah Al-Quran sudah dikenali dan dimahirkan? Dari segi persen tu mungkin sekitar 20% lebih lah kot. Dan 20% ya. Okey, so kena monitor ya, tiap-tiap bulan tu kena tambahkanlah peratusannya ya. Target kita sekurang-kurangnya 90. Kalau lebih lagi baguslah. Tapi sekurang-kurangnya 90 ya. Kalau maknanya kalau kita masih lagi tak sampai ke 90 tu, kita masih lagi dalam kategori yang gagal lah ya. Bagi sebab ukuran QHS Academy ni ialah 90 ke atas ya. Kalau kita nak kata baik itu mesti ada 90 ke atas. Manakala belum lagi tu, belum lagi pencapaian yang baik dan kena perlu lipat gandakan usahanya ya. Okey, itu daripada Haji Muhammad Ismail daripada Kelang ya. Selepas je Haji Mazlan lah, Haji Mazlan bin Bahrum daripada Kemunting ya. Kemunting Perak. Satu. Bukakan video sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya personally saya dah lama juga terlibat dengan PHS Academy dan telah membawa program juga ke daerah di tempat saya, iaitu Kemunting dan Taiping. Jadi sekarang ni dalam keadaan untuk terus mempelajari di kelas-kelas yang lebih dalam, dan apa yang saya dapati jadi untuk mengajak kawan-kawan untuk menyertai belajar kalam suci Allah ni. Jadi di Tapil Kemunting tu kelas ada 3 kelas, separuh jalan UT. Separuh UT. Jadi
Itu juga saya harap yang bahagia doktor juga berkaji mengapa ini terjadi. Maknanya kita mengharapkan kawan-kawan kita sendiri kita faham juga dan dapat mencuburi belajar kalam suci Allah ni. Jadi dan juga apa yang didapati di Kerajaya juga terbantu, ada juga yang klien terbantu tu. Jadi apakah jadi kita nak pecahkan apa ni, kita nak cari jalan macam mana nak panggil lagi supaya orang banyak kenal kalam Allah. Itu yang saya doakan ni lah. Jadi kenapa terbantut kelas ni? Jadi pada saya untuk menghadapi kalam suci Allah ni, untuk belajari dia banyak syarat kan. Syarat adab adab belajar lah, adab tuan guru, adab menyimpan adab dengan Quran itu sendiri dan juga istiqamah lah. Jadi nak cari jalan keluar ni susah lah. Maksudnya kita berharap ramai lagi isteri kita ni juga menyertai belajar kalam suci Allah ni. Jadi jadi untuk belajar ni saya pun dapat kerja lah apa ni untuk menghadapi kalam Allah ni. Jadi kat Quran ada cahaya kan, sebagai nurul mubin lah, cahaya nyata untuk solusi nurul mubin cahaya kepada hati kita banyak syarat je lah kan. Itu mungkin itu satu kegagalan bagi individu itu sendiri lah. Itu kena juga belajar lah kan. Itu banyak dekat kepada kita untuk terus belajar lah. Dan adab dalam Quran itu sendiri tak dijaga, tak ada sungguh-sungguh kan. Jadi itulah. Dan di tempat saya sendiri, ustaz-ustaz juga cuba nak belajar tapi juga ada sukatan itulah. Jadi maknanya kita nak cari jalan macam mana kita nak bagi orang seramai-ramainya faham dengan kalam suci Allah ni. Itu sajalah. Okey, itu daripada Tuan Haji Mazlan bin Bahrom daripada Kemunting dan Taiping. Dia dua-dua kawasan sekali ya. Perak. Okey, kita jemput Puan Ajah Zainun pula. Ajah Zainun Mak Ali dia nama dia belah atas tu. Kita ambil orang yang nama belah atas dulu ya. Dan kalau boleh onkan kamera supaya kita nampak siapa yang bercakap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya saya dah join QHF ni sedar tak sedar dah hampir 3 tahun. Itu saya tengok pada nota saya ni 5 hari bulan 7 tahun 2023. Oh, 23 ya. Jadi jadi rupanya dah lama dah saya belajar dan alhamdulillah saya dapati program ni sangat membantu saya sebab inilah yang saya cari selama ni. Sebab saya nak cari something selain daripada bahasa Arab, ada tentang tajwid. Jadi kita tengok dalam program ni dia memang menyeluruh dah, alhamdulillah lah. Jadi saya pun selalu show pada kawan-kawan saya tapi tak tahulah mungkin saya ni ada kelemahan dari segi mengajar orang ke, tapi kita doakanlah. Ya. Sebab saya dapati ramai kawan saya yang masuk, bukan ramai, ada beberapa orang yang masuk dan bersemangat tiba-tiba dia patah balik dan kita pun faham mungkin dia ada masalah. Ya. Jadi begitulah apa yang saya dapati dalam program ni, dia punya pendekatan tu sangat orang kata sangat baiklah ya. Jadi saya pada mulanya rasa macam nak give up, macam susah lah macam tapi alhamdulillah saya dapati lama kelamaan saya makin dekat dengan program ni
Yang mana saya dapati yang kelas pagi tu sebenarnya saya tak pernah attend sejak saya masuk tahun 23 sampailah tahun ni baru saya macam terbuka. Dan bila saya tengok balik rakaman-rakaman tu, saya kata Masya Allah, kenapa saya tak ikut daripada dulu? Sebab dulu fokus saya macam kita nak ikut kawan-kawan kita tadarus. Saya pagi-pagi dia akan tadarus dengan kawan saya. Tapi bila saya dah tengok dia punya rakaman yang kadang-kadang baguslah bila kita buat rakaman tu. Jadi kita tengok banyak benda sebenarnya saya dah tertinggal. So kadang-kadang saya copy baliklah nota-nota yang lepas. Ya, jadi itulah saya nasihatkan kita semua jangan cepat putus asa. Sebab saya pun macam tu juga. Tapi bila saya dalami apa yang telah kita pelajari, saya rasa itulah apa yang kita perlukan dalam memahami dan mempelajari Al-Quran. Dan memang kata-kata doktor, ya memang betul lah. Kita jangan ingat nak hafal. Sebab saya stres sebab saya tak boleh nak hafal. Tapi doktor selalu pesan jangan ya bukan kita bukannya nak hafal, kita nak kena faham. Jadi itulah yang sedang saya lakukan insya-Allah. Jadi saya berharap kita semua tetap istiqamah dan program ini akan terus maju jaya lah insya-Allah. Itulah feedback saya. InsyaAllah, Alhamdulillah ya. So kita sangat memerlukan doa ya, agar Allah akan sentiasa membantu kita ya. Kadang-kadang walaupun kita berusaha, tapi jangan lupa yang membantu, yang mempercepatkan proses itu adalah Allah ya, Allah. Jadi kita kena buat dua-dua ya. Dengan Allah kita jangan putus harapan, dan dengan diri sendiri jangan putus usaha ya. Kita kena usaha dan bertawakal. Okey, kita jemput Dr. Jamilah ya, daripada Perlis. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni telah mengikuti kelas Dr. Kamal ni rasanya dalam 3 tahun lah. Dah 3 tahun ya. InsyaAllah saya pun dah masuk dalam kelas intensif asas. Lepas tu kelas hafazan dan kelas pagi lah. Ya. Ada gambar lah. Ada gambar Dr. Jamilah. Yang gambar dia nak tengok gambar. Saya pakai handset je. Tak apa, handset pun tak apa. Okey. Tu dia. Barulah kenal kata tak kenal. Baru kenal. Comel je orangnya. Jadi alhamdulillah lah, saya rasa dengan cara Dr. Kamal punya kelas ni, insyaAllah lah saya dapat memahami lah tentang konsep 8K, 8A, apa lagi tu, dan juga dapat mendalami ilmu tajwid lah. Sebab dulu-dulu ni kita cuma belajar tentang hukum lah kan. Jadi sekarang ni dah masuk dengan makhraj, sifat-sifat. Jadi alhamdulillah lah dapat mendalami dengan lebih lagi lah tentang hukum tajwid. Lepas tu dari segi peratus kalimah tu tak istiqamah lagi lah. Tak istiqamah ya. Ada monitor tak? Tak istiqamah. Peratusan kan kita ada bagi template Excel tu kan, boleh monitor. Jadi yang telah dimasukkan tu cuma dalam 20% macam tu lah. Dalam 20% Jadi ya. insyaAllah azam tahun baru ni nak istiqamah sikit lah, nak masukkan data tu. Ya, maknanya di ujung tahun 1448 Hijrah nanti agaknya berapa peratus agaknya pencapaian target lah, personal target. Daripada 20% boleh 90 dah. Rasanya tak boleh lagi kot. Tak boleh lagi ya. Ya, okey, tak apa, sebab personal target ni bergantung pada individu ya. Ada yang meletakkan target yang tinggi, ada yang rendah, tapi mesti ada penambahbaikan lah ya, daripada 20% kurang-kurangnya 50% katanya. 50% tu sebenarnya sudah banyak membantu ya. Supaya bila kita baca je ayat Quran tu, kita akan faham bahasa Arab Al-Quran tu ya. Bukannya kita faham sebab baca terjemahan ya, sebab terjemahan bukannya Al-Quran. Yang Al-Quran tu ialah Quranan Arabiyyah tu, dalam bahasa Arab tu, itu dinamakan. Yang itu yang Allah suruh kita fahamkan. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Okey, itu daripada Dr. Jamilah kita daripada Perlis ya. Dr. Jamilah ni sama Dr. Hairi punya kawan ke?
Jiran. Jiran Oh, dia. jiran. Dua-dua doktor medical tu. Oh, Kawan seorang lagi siapa? Puan O'Reilly ya? Puan Rafi'ah. Rafi'ah. oh, Daripada ya. Perlis ya. Okay, nanti kita bila sampai Puan Rafi'ah, dia nama dia baris ketiga ya. Nanti kita kalau sempat masa kita nanti jemputnya. Okey, Terima kasih itu. Kamal. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya Prof Abdul Rahim kita daripada Bangi ya. Mungkin kita dapatkan feedback daripada dia. Maklum balas ya. Betul. Saya tengah tunggu doktor, jumpa doktor ni tengah nak lapor diri di KK. Jadi mungkin tak boleh cakap. Okey. Tak boleh Di cakap mana sekarang tu? tu. Di klinik kesihatan ni Bangi. Klinik kesihatan ni tengah tunggu nak ambil, tengah queue ni. Okey, tak saya apa. dengar je. Minta Okey, maaf tak apa. Minta maaf. Okey, tak apa. Kita jemput Hajah Rukini lah ya. Hajah Rukini dan juga daripada Singapura. Isteri kepada Abdul Qadir tadi, kita pendengar Abdul Qadir ni, kita dengar pada Hajah Rukini pula. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya sungguh berbahagia dapat masuk di QHS sebab saya telah Dia minta tunjukkan gambar dia kata nanti Puan Zaliah selalu minta tunjuk gambar dia kata. Saya join QHS bulan 2 tahun lepas. Tahun lepas ya. Baru setahun 3 bulan. Betul. Tahun gitulah lebih kurang. Permulaannya saya masuk, saya belum banyak mengetahui berkenaan bahasa Arab Al-Quran Jadi setelah saya masuk di QHS, saya belajar dengan keras untuk mendapatkan ilmu ini. Dan selepas saya mengikuti di QHS ini, syukur Alhamdulillah saya telah banyak mendapat ilmu yang boleh saya gunakan untuk diri saya dan juga orang-orang di keliling saya. Dan juga saya telah mengetahui hukum hakam QHS iaitu pembelajaran, pemahaman dan penghayatan di dalam kehidupan secara menyeluruh. Jadi kerja kuat yang saya telah buat, saya sedikit sebanyak dapat mengetahui makna-makna dalam ayat Al-Quran dan saya telah mempelajari 8K dan 8A jadi tiap-tiap kali membaca Al-Quran, tiap-tiap ayat saya cuba menekankan di sini apa-apa yang doktor telah mengajar kepada saya walaupun saya tak tahu, banyak yang saya belum tahu tapi saya cuba untuk mengetahuinya Semoga saya mohon pada Allah, semoga Allah terangkan hati saya untuk terus mempelajari bahasa Arab di QHS yang mana saya telah banyak dapat ilmu di sini. Syukur Alhamdulillah. Jadi saya panjang umur untuk terus meneruskan pengajaran saya di QHS ini untuk menimba lebih banyak ilmu bersama doktor, mendapat ilmu dari yang mahir Dr. Kamal Jadi yang saya telah masukkan di dalam Excel, bukan Excel, yang dalam saya rasa dalam 16,000 saya dah masukkan.
Dan apa ni kalimah-kalimah yang telah Ya. dikenali ya dalam Excel tu. 16. Tapi Berapa banyak peratus tu? Ada dia tulis peratusan kan? 16,000 doktor, banyak yang ulang-ulang lah kan. Dia banyak berulang pun. Tapi saya tak perhatikan berapa persen pula kat situ. Dia ada muka surat pertama tu dia ada Tak apa? terlihat pula. Dia ada klik berapa persen ya kalau masuk. Tapi tahu macam mana nak mengira lah nanti masukkan berapa jumlah tu, kemudian dia akan kira untuk kita ya. Dan lagi satu doktor, berkenaan tajwid, dulu kita belajar tapi tak secara dalam ya. Jadi saya sungguh gembira kerana dapat mempelajari bahasa tajwid lebih detail, lebih mendalam ya. Jadi dulu kita belajar sekadar yang sedang aja. Tapi sekarang rupanya hukum tajwid tu ada lebih lagi mendalam. Jadi saya dapat mencekutlah ya, mencekutlah ilmu itu ya, dan saya dapat dapat mengamalkannya ya. Saya dapat tunjukkan pada pelajar-pelajar untuk ya, untuk lebih dalam lagi macam mana nak belajar tajwid ni ya. Itu satu yang saya sungguh-sungguh sungguh suka sekali lah dalam tajwid yang telah doktor ajar itu. Dan juga dalam ilmu Al-Quran yang saya ambil hafazan Al-Quran juga. Itu salah satunya yang mencabar. Alhamdulillah ya. So penting apa yang kita telah belajar tu kita kena praktikkan ya. Kita praktikkan, kalau tidak dia akan lama-lama dia akan hilang daripada kita, rugilah ya. Dan kita sebenarnya bertanggungjawab ya untuk memastikan ilmu Al-Quran yang telah kita pelajari itu sentiasa berada bersama kita ya, jangan hilang ya. InsyaAllah. Okey, itu Hajar Rukini daripada Singapura. Dan Ukti pula nama dia naik ke belah atas pula. Mungkin kenapa pula? Kenapa pula kata? Bagi orang lain dululah. Kita orang lama. Kita ikut nama yang belah atas, saya ambil belah atas ya. Allah. Naik ke atas pula nama ya. Masa bercakap kot. Tak sebab tahulah. saya bercakap. Ibu naik pula ya. Tak apalah, boleh je cerita sikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sajah Khadijah. Tapi Jangan nak tengok gambar ya, muka. Tu gambar tu. Ni buka yang saya masih dekat masjid ni. Ada gambar live orang kata ya. Ni gambar live. Nampak? Puan Zaliah nampak tak? Puan Zaliah lalu minta. Nampak doktor. Nampak Ukti. Okey. Jadi maksudnya saya rasanya kena QHS ni lama dah jugalah, sebab masa tu PKP, oleh sebab kelas fizikal tak ada. Saya pun search dekat internet, terjumpa yang sponsor tu, jadi saya pun masuk lah. Lepas tu adalah masuk setahun lebih ke dekat 2 tahun. Lepas tu break lah, sebab masa tu saya sambil buat hafazan. Jadi tak dapat nak kerja, campur kena jaga cucu. Berhenti jugalah dekat 2 tahun kot. Lepas tu sambung balik lah dalam beberapa tahun ni lah. Jadi apa yang saya dapati berbezalah dengan kelas-kelas pengajian yang lain tu. Sebab saya ada join kelas-kelas yang lain sama dengan Dr. Kamal punya masa saya break tu. Jadi kelas ni banyak memudahkan dan melancarkan apa lagi yang kurang faham lah sebenarnya. Sebab dia lebih kepada praktikal kan. Bila hari-hari tu kita duduk dengar tu, kita macam praktis lah. Jadi saya sekarang ni saya rasa sangat beruntung lah, sebab apabila kita faham kalimah tu,
Dia memberi kita makna dia sama ada dilakukan atau melakukan, kita melakukan tu. Jadi saya tahulah beza ni. Jadi yang saya sangat suka tu sebab apabila saya dekat masjid ni, saya dengar imam baca surah tu, selalunya surah tu surah pilihan yang selalu kita duk buat dekat dekat QHS. Jadi maksudnya kan memang saya faham makna dia lah. Jadi seronok lah macam tu. Kalau tidak sebelum ni, kita tak faham makna dia. Jadi dengan QHS ni, kita cepat faham lah kalimat, makna perkataan tu. Sebab makna perkataan tu banyak yang berulang dan surah yang kita buat tu menakkan Al-Qur'an, Al-Kahfi, surah-surah yang Yasin, mana yang kita selalulah. Jadi kita fahamlah makna dia. Itulah yang gembiralah sebab dapat benda tu. Dan saya ni pun banyak dah ajak kawan-kawan join. Tapi itulah yang join tu sekejap aja. Masuk dalam berapa, tak sampai setahun ke apa ke. Berhenti. Rasanya payah pada dia orang. Saya kata pada saya pun memang payah jugalah. Susah. Memang bahasa Arab pada saya susah. Sebab saya pernah belajar dulu jugalah. Masa kerja kan. Tapi just ikut aja. Ikut lama-lama. Ya Allah, Allah beri hidayah dia lah. Dia bagi kita kepahaman tu. Kita samping kita rajin berdoa kan. Itu sebab saya pernah berdoa. Saya kata ni kalimah Allah. Kenapalah Allah mintalah Allah berikan kepada saya kepahaman tu untuk saya bercakap dengan dia. Dia kalam Allah kan. Jadi kita nak bercakap dengan dia, kalau kita tak faham macam mana kan. Jadi itulah dia yang saya doakan selalu tu. Alhamdulillah sekarang saya dah boleh faham lah makna dia. Walaupun kadang i'rab tu kadang-kadang kurang lah sikit. Baru sebab masih lagi duk belajar kan. Tapi faham tu kita dah tahu sebab kalimah tu selalu kita jumpa kan. Jadi kita dah jadi faham lah sikit. Dalam satu ayat tu 4-5 kalimah kita dah tahu. Jadi kita dapat buat ayat kita lah. Kita dapat jadikan dia, makna dia tu kita dapat. Tu je lah saya rasa. Terima kasih ya doktor kerana membantu ya. Banyak memberi semangat dan bantuan dari kawan-kawan dalam grup tu yang banyak membantu kami sama. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Itu daripada Ufti Hajah Halijah daripada Gombak kan? Ya. Berduduk di Gombak ya. Seri Gombak. Seri Gombak ya. Seri Gombak Okey, tapi ayolah. Batu Cave area. Bukan Gombak. Gombak Ya, dekat Gombak luas lagi ya. Dia. Gombak tu dekat tempat tu siapa Abdul Ghafur. Ya. Oh. Abdul Ghafur Gombak distrik pisah. Kami Batu Cave. Gombak Nama ni, saja Seri Gombak ni daerah ya. Seri Gombak ni taman lah. Dia satu taman di situ. Dan dia tu di bawah daerah Batu Cave. Seri Gombak. Okay. Tapi yang di Sungai Pusu apa tu yang tempat Abdul Ghafur tu, itu Gombak, distrik Gombak. Okey, alhamdulillah kita jemput seorang je lagi ya sebab dah pukul 8 lebih 9 lebih 8 9 dah sekarang ni. Yang nama atas yang saya tengok Puan Norwaili ya, yang lain tu kita dah sempat memberi maklum balas tadi. Puan Norwaili cuba kongsikan apa pencapaian yang telah dapati selama ni. Assalamualaikum. Ingatkan semula daripada mana ya supaya kawan-kawan kenal lah. Assalamualaikum, saya Norwaili, saya daripada Waalaikumsalam. Shah Alam. Sebenarnya saya mula join sesi Zoom Dr. Kamal. Saya terjumpa dalam Facebook ke, tak ingat dari mana lah, tapi melalui media ni lah kan. Jadi saya mulaikan tu dengan menghadiri Zoom yang setiap pagi tu. Setiap pagi, Isnin hingga Jumaat. So saya sebab sebelum ni saya pernah
ikuti Zoom juga daripada ustaz lain lah yang dia banyak sesi dia tu lebih kepada membacakan surah lah. Maksudnya dia ada setiap hari juga, tapi setiap hari tu pagi, petang, kadang ada malam, surah yang berbeza lah. So jadi setiap hari akan ada surah yang berbeza pada waktu yang berbeza, tapi dia akan berturutan lah. Jadi kita dapat ikuti surah tu, penceritaan daripada surah tu lah. Itu yang saya ikuti sebelum ni. Tapi dalam sesi itu saya cuma mendengar dan mengambil apa yang ustaz tu ceritalah. Daripada ayat-ayat tu kita tak tahu macam mana ayat ni kalimah dengan satu kalimah bersambung-sambung tu macam mana dia menjadi satu ayat kan. Sebab dia pergi satu kalimah dia sebutlah ni fi'lun mudhari', fi'lun madi, tapi saya tak dapat capture lah benda tu. Jadi tapi saya daripada sesi Zoom yang ustaz yang terdahulu ni, saya dapat cerita lah, saya dapat tahu tentang surah Yusuf ni satu ayat kita akan tahu cerita penceritaan. Jadi kita tahu perkembangan cerita daripada permulaan ayat hingga ke akhir lah. Tapi saya tak sempat habis semualah kan. Kemudian saya fikir bila saya baca ayat Al-Quran, kita selalu bacalah kan. Tapi setakat membaca lah, saya tak faham bila baca satu ayat apa dia cerita kan. Kita kadang-kadang kita tahulah ada beberapa kata patah kalimah yang kita memang tahu kan, tapi ayat tu tak jadilah, macam kita baca tak jadi satu ayat. Jadi bila saya terjumpa yang maklumat yang kelas Dr. Kamal saya hadiri, yang kelas pagi. Saya tak mulakan dengan kelas asas. Tapi bila saya join tu, kemudian selepas beberapa bulan lah saya join, pada penghujung 2024 tak silap saya baru saya join yang kelas Dr. Kamal. Tapi saya mulai dengan kelas yang dah hujung, maksudnya yang hujung. Saya tak start daripada mula, saya tak start daripada permulaan kelas sebab Dr. Kamal kata it's okay to start with yang hujung dulu. So saya hujung, lepas tu saya hujung, saya patah ke belakang lah. Okay, so sekarang saya ikuti kelas intensif lah. Kelas intensif hari Selasa malam. Malam Selasa, malam ni lah ya. Selasa malam. So far saya tak meletakkan apa-apa target, walaupun saya tahu KHS ada target macam minta supaya kita buat catatan berapa banyak kalimah yang kita dah tahu, dah hafal. Tapi sebab saya rasa saya tak berani nak kata saya dah mahir berapa persen. Jadi saya punya target sendirilah. Saya nak supaya saya bila baca saya faham. Jadi apa yang saya buat, bila saya baca saya akan buka yang tafsir tu. Surah tafsir dan perkata ya. Saya gunakan itu sebab yang itu saya rasa boleh bawa ke mana-mana lah. Sebab dia ada dalam punya handphone kan. Kalau kita buka yang dalam laptop ni, kita kena bawa laptop pula ke mana-mana kita pergi kan. Jadi itulah yang saya dapat. Saya dulu saya tak tahulah yang i'rab semua ni, jantina, setiap kalimah ada dia punya i'rab dan jantina dan sebagainya tu kan. Sekarang saya dah faham, tapi saya nak kata saya tak mahir lagi lah. Belum. Saya tak boleh kata saya dah dapat 10% macam pelajar-pelajar lain. Penting ya supaya kita tahu tahap kita, pencapaian kita ya. Maknanya untuk menguasai memang kalimah Al-Quran kita kena pantau ya peratusan tu ya. Kalau below 10%, 20% sebenarnya masih lagi lemah lagi ya. Sebab kita nak menguasai ini mesti peratusannya tinggi lah. Saya tak rasa saya dah capai 5% pun tidak lah. Saya rasa sebab cara saya
Sebab saya mengaji, saya baca Al-Quran ni macam kita baca kadang-kadang satu hari kita dapat satu muka surat, kadang-kadang kita dapat satu surah, kadang-kadang macam setiap hari Khamis, hari Jumaat kita baca surah Yasin dan surah Al-Kahfi tu. Tapi itulah bila saya baca surah tu saya masih tak dapat baca dan faham apa ayat tu. Maksudnya sebab bila kita baca tujuan kita nak habiskan surah tu. Jadi bila baca macam itulah masalah saya tu. Bila saya baca, saya punya tujuan nak menghabiskan surah, nak khatamkan baca Yasin, surah Yasin, kemudian nak habiskan surah Al-Kahfi. Tapi terlepaslah yang apa yang kita nak buat satu-satu tu. Kalau buat satu-satu yang macam doktor ajar tu memang saya tak habis surah tu. Tu jadi yang jadi halangan pada saya tu doktor. Dia jadi menghalang saya untuk satu-satu ayat tu penuh baca. Dapatlah kadang-kadang satu ayat tu kan. Tapi lepas tu lupalah. Doktor kata jangan hafal. Jadi saya tak menghafal. Agaknya sebab kita dah terbiasa dulu kan kita belajar, kita sentiasa menghafal. Jadi bila doktor kata jangan hafal, bila tak hafal saya tak berapa nak dapat lah doktor. Macam tu. Itu masalah saya lah sebenarnya. Macam tu doktor. Tapi saya doalah supaya akhirnya saya boleh hafal. Bukan hafal, saya boleh faham baca satu ayat dan saya boleh buat satu ayat penuh dan boleh faham satu terjemahkan kenal kalimah, faham kalimah tu, lepas tu terjemahkan kalimah, kemudian baru kita boleh terjemahkan ayat ni ya. Contohnya kalau surah Yasin tu ayat kedua tu apa? Wal Qur'anil Hakim kan ya. Wal Qur'ani itu ialah demi Al-Quran. Lepas tu Al-Hakim tu yang penuh hikmah. Jadi makna hikmah itu adalah isim sifat kepada Al-Qur'ani itu. Itu yang kita perlu kenal macam tu, bukan kita hafal. Ya, sebab kita mengetahui kalimah tu kita boleh memberi makna, barulah kita faham lebih lah. Lepas tu innaka laminal mursalin, kenalkan innaka apa dia, lamina apa dia, al-mursalin apa dia kan. Dan barulah kita akan dapat memahami maksud ayat tu dengan lebih baik lah. Tapi memang kena pelan-pelan ya. Malah kalau kita membaca satu dua ayat dengan memahaminya adalah lebih baik daripada kalau kita baca keseluruhan surah tu tapi kita tak faham. Ya, sebab kita bukan membaca, kita bila tak faham bukannya membaca lagi. Kita hanya membunyikan ya. Membaca ialah kita kena kenal kalimah tu dan kita faham maksud dia. Itu dinamakan membaca. Okey, apa-apa pun kita sama-sama lah ya. Kita semua ni sebenarnya masih belajar ya. Saya pun sendiri masih lagi belajar ya. Saya mengambil peluang untuk mengajar tu sebab saya dapati dalam kita mengajar tu sebenarnya kita belajar dengan lebih berkesan. Ya, so pengajaran adalah satu pembelajaran ya. Manakala ada tuan-tuan dan puan-puan ingin mengambil bahagian, saya sangat galakkan ya. Tak semestinya kita ni manusia, kita tak akan sempurna ya. Nak tunggu ilmu yang hebat, kesempurnaan kita tidak akan berlaku. Proses penambahbaikan tu berlaku kalau kita mengambil peluang untuk memperbaiki diri kita ya. Dan proses berkongsikan ilmu tu adalah salah satu dari proses penambahbaikan ya kepada kita dari segi kemahiran dan juga kefahaman. Okey, itu daripada Puan Nur Wali, tahniah ya, dan kita doakan Puan Wali akan terus istiqamah ya, dan mujahadah. Selalu saya kongsikan 3 perkara ya, istiqamah, mujahadah dan juga sabar. 3 ni ya. Banyak lagi yang lain, walaupun banyak yang lain, tapi at least kurang-kurang kita ingat 3 serangkai ni pun sudah sangat banyak membantu ya. Saya tambah kat Nawali tu sikit.
Wali Boleh. kata, doktor kata tak boleh hafalan. Tapi hafazan kena. Hafazan tu yang menyebabkan kita faham ayat tu. Sebab kita dah tahu kalimah tu punya makna. Kan? Itu yang doktor Ya, suggestkan. Itu yang suggest buat bengkel tu. Jadi kalau kita join yang hafazan punya bengkel tu, lagi cepat kita faham. Sebab betul. kita belajar Hafazan, setiap kalimah. ya, Itu doktor hafazan. nak, bukan hafalan. Hafalan tu ah, kita tak tahu makna. Sekarang kita banyak menghafal kan? Kita nak Hmm. hafaz, bukannya hafal. Tapi ada kebaikan juga doktor. Sebab bila saya menghafal dulu, bila Ya, baca surah tu kita dah laju. Cuma kita nak i'rab dengan nak faham satu-satu kalimah aja. hmm. Dulu Cuma kita, boleh, tapi jangan jadikan budaya ya. Kalau dia jadi ya. budaya, dia akan budaya menghafal dia panggil. Betul. Mengingati tanpa faham. Faham. Itulah sekarang ni kita dah dapat lah yang hafazan punya style tu lah. Jadi dah faham kalimah, faham makna, terjemahan dia sekali. Ya. Hmm. Terima kasih. Okey, Saya terima kasih Noaili tapi pada Noaili ni kira cepat lah saya tengok dalam kelas cepat malam. juga ya. Ya. Dia boleh. Kira cepat lah belajar. Ah, Tak tahulah dah lama belajar ke. Saya ni lagi tak lama. ada Tapi henti yang. Saya ni takat mengaji je lah dulu, pandai boleh mengaji kan. Kemudian tajwid tu pun belajar dah hujung-hujung. Sebab masa kita sekolah dulu saya tak pergi sekolah agama. Saya tak pergi, yelah. zaman saya tu tak ada sekolah Kebanyakan agama. kita ni tak pergi Belajar sekolah sendiri. agama pun. Termasuk Doktor Kamal. Saya tak pergi sekolah agama pun. Saya tak ada basic tu lah. Tapi Nak belajar suruh kat kampung je lah kan. Kita belajar kampung. Lepas tu kita ada belajar join ya. kelas-kelas kat masjid. Tu je lah kan. Bila kita Tapi sekolah saya kita nampak sibuk lah Noaili lah pula memang kan. cepat lah. Noaili memang cepat berbanding kita. Kita tak adalah mesti. Tidak juga. Bolehlah sikit-sikit ni kelas minggu lepas yang ada tu pun nak sebut apa nombor angka tu pun tak pandai lagi, tak berapa tak pandai. Bahasa Arab memang tak adalah, saya memang tak ada basic bahasa Arab, tak ada langsung. Jadi dalam kelas ni lah saya belajar. Tapi itulah saya kata cepat. Macam saya masa kerja dulu dah pergi Intan belajar tentang tu. Apa adadun tu semua kita orang dah belajar tau. Tapi bila ulang balik kita pun lupa balik. Bila dalam kelas KHS ni kita bila ulang balik kan kita dah lupa-lupa ingat. Sebab dulu kita belajar menghafal. Sekarang dia lain. Itu sebab dia jadi macam orang kata susah jugalah nak adapt daripada hafalan ke hafazon. Terima kasih semua doktor. Hebatlah. Okey, cukup untuk hari ini. Kalau ada peluang nanti kita akan sambung lah ya. Dari masa ke semasa untuk melihat maklum balas ya daripada rakan-rakan kita semua. Ramai lagi yang saya percaya yang ingin berkongsikan ya pencapaian masing-masing ya dalam pembelajaran ini. Besok kita akan berehat ya, cuti pagi cuti awal Muharram, dan kita akan sambung hari pagi Khamis lah ya, insyaAllah. Malam ni kami ada program kat Masjid Surau semua sambut tahun So baru. maknanya ke malam ni ya. Malam ni petang ni tak kan. Saya tak tahulah orang lain, saya jangan dah kelas biasa ni sebab pagi tu masih ulang benda yang pasal fa'il tu kan. Fa'il tu jadi saya diam dululah. Tapi dah start baru start adadun. Selasa malam dah masuk isim adat lah. Isim Tapi kita dah pembilangan belajar lah. Ya. Tak apalah. Tak apa, doktor boleh sambung sebab kita orang dah belajar kan. Jadi kita dengar rakaman je lah kalau ada free. Okey, kita serahkan semula pada Haji Abdul Ghafur untuk buat rumusan dan penutupan lah. Ghafur. Mana dia? Gambar dia lagi. Dia dah lari lah.
Lama benar. Ya, Dah. ada Tadi ada call masuk. Jadi saya silent kan. Ya. Ya, dekat mana Abdul Ghafur? Dekat Gombak ke dekat Pahang sana? Faham. Oh. Haji Ghafur tunjuk gambar. Dah lama tak tengok Haji Ghafur. Tak boleh lagi lah saya. Dia Saya tarik masih diri. lagi nanti orang ingat saya murat. Nanti sini sebelah kan. Okey. Jadi itulah. Alhamdulillah kita dah dapat tengok maklum bala daripada kebanyakan peserta yang ada pada pagi ini yang menjadi regular punya peserta lah, partisipan untuk kelas kita pagi ni ya. Dan kebanyakannya kita dah pun dengar lah segala-gala maklum malas. So, jadinya ada benda-benda yang saya rasa untuk diri saya kena improvekan lagi lah. Ya. Contohnya macam tak kata doktor tadi dia tanya berkaitan dengan jumlah kalimah Al-Quran peratusan kan. Jadinya kalau setahun saya ni masih rendah lah, maksudnya terlalu rendah. Selalu macam saya buat pada belakang. Saya buat pada belakang sebab surah-surah pendek kan. Daripada situ lah saya cuba belajar surah-surah pendek tu. Jadinya nampaknya untuk tahun hadapan ni, untuk mula pada besok ni, kita kena banyakkan lagi kalimah lah. Ya, pemahaman untuk kalimah, insyaAllah. Ya. Okey, sudah dekat 8.30. Okey. Makanya eloklah kita tangguhkan dulu kita punya perbincangan untuk pagi ini, insyaAllah. Jadi saya tidak ada apa nak ucapkan, saya cuma nak mengucapkan selamat menyambut tahun baru lah, tahun baru Hijrah 1448 ya. Kepada semua sahabat-sahabat KHS ya. InsyaAllah tahun mendatang ni kita akan jadi lebih bersemangat dan dengan harapan kumpulan kita akan bertambah lagi lah, bertambah insyaAllah ya. Jadi seperti biasa sebelum kita menutup kita punya perbincangan, kita dahulukan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Silakan semua insyaAllah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu. Memang saya kesihatan. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan jumpa pagi Khamis pula ya.